Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FAMA ditubuhkan pada 30 September 1965 di bawah Akta 141 sebagai agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. FAMA memainkan peranan penting dalam mengawal selia pasaran keluaran pertanian. FAMA memastikan kestabilan pasaran dengan membangunkan standard kualiti, memberi khidmat nasihat kepada kumpulan sasar dan menguatkuasakan pematuhan peraturan. Peraturan utama FAMA adalah Peraturan GPL 2008 yang mengkehendaki semua keluaran pertanian digrade, dibungkus dan dilabel mengikut standard untuk menjamin kualiti dan keselamatan makanan. Matlamat FAMA adalah memastikan produk pertanian Malaysia berkualiti, selamat dan mampu bersaing di pasaran domestik dan antarabangsa. Peraturan GPL memberi fokus kepada regulasi pasaran, pemasaran keluaran pertanian negara yang berkualiti, selamat dimakan dan penjenamaan Malaysia Space dan Inspektorat serta berdaya saing di pasaran tempatan dan antarabangsa. FAMA Standard dibangunkan untuk menjadi rujukan utama kepada pengeluar, pemborong, peruncit, pengimport dan pengeksport. Ia memastikan pematuhan kepada peraturan GPL dan menetapkan standard keluaran pertanian yang boleh diterima pasaran. FAMA Standard menekankan 5 ciri penting dalam penggradan: kesegaran, kematangan, kerosakan, kecacatan dan keseragaman saiz. Komponen penting dalam pembangunan FAMA Standard adalah pelaksanaan kutipan data primer di lapangan bagi keluaran pertanian terpilih. Kutipan data ini bertujuan untuk mengambil maklumat kesegaran, kematangan, kerosakan, kecacatan dan ukuran saiz keluaran pertanian. Proses ini mengambil masa di antara 10 hingga 12 bulan bergantung kepada keluaran pertanian yang bermusim atau tidak bermusim dan dilaksanakan di peringkat ladang, borong dan runcit. Seterusnya, data-data ini akan dianalisa untuk mendapatkan maklumat pengelasan grade, pengelasan saiz dan keperluan minimum dalam FAMA Standard. Draft FAMA Standard dibangunkan melalui beberapa siri bengkel Jawatankuasa Teknikal FAMA Standard JKTFS dan disemak di bengkel Jawatankuasa Teknikal Draft Akhir. Setelah disahkan, draft ini akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa FAMA Standard MJFS untuk kelulusan. FAMA Standard yang diluluskan akan diperakukan oleh Ketua Pengarah FAMA dan dihebahkan sebagai rujukan kepada kumpulan sasar. Dokumen ini juga boleh diakses di laman web rasmi FAMA www.fama.gov.my/fama-standard-regulatory. FAMA Standard yang telah dibangunkan akan digunakan sebagai rujukan bagi pengharmonian Malaysia Standard dan Asian Standard. Ia menyokong amalan pemasaran baik selari dengan peraturan penggradan, pembungkusan dan pelabelan atau peraturan GPL. Peraturan GPL memastikan keluaran pertanian Malaysia berkualiti, selamat dimakan dan berdaya saing. Standard ini juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan stabilan pasaran dan keterjaminan makanan di peringkat domestik dan global. Pusat Pemeriksaan Kualiti Hasil Pertanian di FAMA KLIA bertanggungjawab memastikan pematuhan peraturan GPL bagi ekspor pertanian melalui udara. Setiap konsainan diperiksa mengikut standard penggradan, pembungkusan dan pelabelan yang ditetapkan. Konsainan yang mematuhi peraturan akan ditanda dengan cap pengesahan grade dan dipasang pita pemeriksaan. Pengeksport atau ejen pengeksport boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang peraturan GPL di Bilik Informasi FAMA KLIA. Skim Kawal Atur Kendiri oleh entiti terkawal atau Self-Regulated by Regulated Entities SRBRE adalah penarafan yang diberikan oleh FAMA kepada pengeksport yang konsisten mematuhi peraturan GPL. Melalui skim ini, pengeksport boleh melaksanakan sendiri aktiviti penggradan dan pengesahan grade hasil pertanian untuk tujuan ekspor. Syarikat-syarikat dalam skim ini dipantau dan diaudit setiap tahun. Faedah SRBRE termasuk mempercepatkan proses ekspor, memudahkan kelulusan sijil perakuan pematuhan COC secara automatik melalui sistem e-sijil 3P www.e3p.fama.gov.my. Skim ini diuruskan oleh Pusat Pemeriksaan Kualiti Hasil Pertanian FAMA KLIA.
Inspektorat Kualiti Fama bertanggungjawab memberikan khidmat nasihat, bimbingan latihan dan penerangan tentang penggradan, pembungkusan dan pelabelan kepada kumpulan sasar. Tujuannya adalah memastikan hasil pertanian berkualiti dan amalan pemasaran mematuhi standard serta peraturan GPL yang ditetapkan. Hebahan dan advokasi berkaitan peraturan GPL dan standard kualiti disampaikan melalui pelbagai platform seperti media sosial rasmi, Facebook Regulatory Pharma Official, TikTok bahagian Regulatory Pharma, media massa, video, risalah cetakan dan pameran dalam program-program Pharma. Program Penjenamaan Malaysia SPAS oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan adalah pengiktirafan nasional untuk keluaran pertanian Malaysia yang berkualiti, selamat dan memenuhi standard domestik serta antarabangsa. Kawalan kualiti bermula dari ladang yang mematuhi Pensijilan Malaysia Good Agriculture Practice (MyGAP) dan Peraturan GPL 2008. Program ini menawarkan pelbagai faedah kepada kumpulan sasar termasuk penjenamaan nasional yang diiktiraf kerajaan, meningkatkan keyakinan pengguna terhadap kualiti dan keselamatan hasil pertanian, membina imej baik dan menambah nilai kepada keluaran pertanian Malaysia, membantu strategi pemasaran yang lebih efektif untuk pasaran tempatan dan antarabangsa, meningkatkan penggunaan dan permintaan hasil pertanian tempatan. Syarat permohonan pensijilan Malaysia SPAS: mempunyai sijil MyGAP atau setara, mematuhi peraturan GPL. Produk adalah untuk pemasaran segar, mengemukakan dokumen ladang jika bukan milik sendiri, premis untuk penggradan, pembungkusan dan pelabelan. Permohonan boleh dibuat secara atas talian di laman web Malaysia SPAS, malaysiaspas.com.my. Penjenamaan Malaysia SPAS yang diiktiraf ke atas keluaran pertanian segar Malaysia boleh meningkatkan imej negara dalam pasaran global, membantu petani dan pemasar tempatan serta memberikan faedah ekonomi dan sosial yang berterusan. Kawalan import dan ekspor keluaran pertanian dilaksanakan berdasarkan peraturan GPL di bawah Akta 141. Langkah ini memastikan bekalan agromakanan negara mencukupi dan selamat dimakan. Proses kawalan menggunakan sistem e-sijil 3P untuk memperakukan sijil perakuan pematuhan COC, iaitu dokumen rasmi yang mengesahkan pematuhan kepada standard penggradan, pembungkusan dan pelabelan. Fama menguruskan COC ekspor di seluruh Malaysia dan COC import di Sabah serta Sarawak. Bagi Semenanjung Malaysia, COC import dikeluarkan oleh Makis. Sistem e-sijil 3P juga menawarkan pendaftaran syarikat, permohonan COC dan perkhidmatan pelanggan melalui K-Line. Kerjasama strategik yang berterusan bersama jabatan atau agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam memastikan prosedur import dan ekspor dipatuhi. Fama bertanggungjawab menguruskan pengeluaran lesen untuk komoditi pertanian seperti kopi, kelapa, sayur dan buah-buahan. Di bawah Rancangan Pemasaran Kopi 1971, dikuatkuasakan lesen membeli kopi di negeri Selangor sahaja bagi komuniti buah atau biji kopi. Di bawah Rancangan Pemasaran Kelapa 1973, dikuatkuasakan lesen membeli kelapa di 6 negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Perak, Johor, Kelantan dan Terengganu bagi komoditi kelapa muda atau tua atau kering. Di bawah Peraturan-Peraturan Pemasaran Sayur 1975, dikuatkuasakan lesen membeli atau menjual atau mengeksport sayur di negeri Johor sahaja melibatkan 14 mukim dan 33 jenis sayur. Di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian, Perlesenan Pengeksport Buah-buahan 1990, dikuatkuasakan lesen mengeksport buah-buahan di seluruh Malaysia bagi komuniti buah belimbing B10 dan betik eksotika. Semua lesen ini diuruskan melalui sistem e-lesen Fama www.elesen.fama.gov.my yang memudahkan permohonan secara atas talian. Pengurusan lesen bertujuan melindungi pekebun dan memastikan kestabilan bekalan di pasaran tempatan. Lesen boleh digantung jika berlaku pelanggaran peraturan dan dibatalkan sekiranya amaran dikeluarkan melebihi 3 kali seperti yang diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pembatalan Lesen Fama.
Fama diberi kuasa untuk melaksanakan penguatkuasaan Akta 141 Fama 1965 dan peraturan subsidiari di bawahnya, termasuk peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 2008, penggredan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian atau peraturan GPL. Penguatkuasaan ini memastikan pematuhan peraturan untuk menjamin produk pertanian yang berkualiti, selamat dimakan dan berdaya saing di pasaran domestik dan antarabangsa. Peraturan GPL dikuatkuasakan di semua peringkat, termasuk peruncitan, pemborongan, pengimportan dan pengeksportan hasil pertanian. Semua kumpulan sasar dikehendaki memastikan keluaran pertanian digrade dengan baik, dibungkus dengan sesuai dan dilabel dengan tepat seperti kehendak perkara 4, 5 dan 6 peraturan GPL. Fama melaksanakan aktiviti penguatkuasaan seperti risikan, pemeriksaan, siasatan, penyimpanan, pelupusan eksibit dan pendakwaan ke atas kes-kes pelanggaran peraturan GPL. Operasi penguatkuasaan juga dijalankan secara bersepadu melibatkan kerjasama agensi-agensi berkaitan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDN, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak berkuasa tempatan, Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak lain yang berkenaan dari masa ke semasa bagi memastikan hasil keluaran pertanian yang dipasarkan berkualiti dan selamat di pasaran. Kumpulan yang melanggar peraturan GPL akan dikenakan tindakan mahkamah yang memperuntukkan hukuman seperti denda tidak melebihi RM1,000 dan dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya. Langkah ini memastikan hasil pertanian yang dipasarkan berkualiti, selamat dimakan, berjenama dan berdaya saing di pasaran domestik serta antarabangsa. Keluaran pertanian yang ada di pasaran kini boleh diiktiraf kualitinya berdasarkan standard yang telah dibangunkan. Nikmati kesekaran dari ladang, beli barangan tempatan, bantu petani negara. GPL, tanggungjawab bersama.